Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Pada hari ini, kumpulan saya akan membentangkan tentang isu kesantunan berbahasa. Kumpulan saya terdiri daripada Nik Nur Izzati binti Abdul Rahman, Nik Nur Alia binti Nik Zuki, Nazlin binti Muhammad, Nur Alia binti Kifli dan saya sendiri Syakira Salwa binti Rasmiza. Kami akan menerangkan 5 strategi yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah bagi menangani isu kesantunan berbahasa dalam kalangan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami ingin membentangkan tentang cadangan strategi terbaik oleh pihak sekolah dalam menangani isu kesantunan berbahasa. Seperti yang kita sedia maklum, bahasa merupakan medium komunikasi utama yang mencerminkan kepribadian seseorang. Malangnya, penggunaan bahasa kasar, bahasa beradab dan tidak sopan turut tersebar dan semakin berleluasa dalam kalangan pelajar. Oleh itu, pihak sekolah sebagai institusi pendidikan perlulah memainkan peranan yang sangat penting dalam menangani isu ini. Strategi pertama yang ingin saya kupas ialah penganjuran kempen kesantunan berbahasa. Pihak sekolah boleh menganjurkan kempen seperti Minggu Kesantunan Bahasa sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Dalam kempen ini, pelbagai aktiviti boleh dilaksanakan seperti pertandingan syarahan, pertandingan pantun, sajak, penulisan kreatif serta pembuatan poster atau video yang mengetengahkan mesej kesantunan bahasa. Aktiviti-aktiviti ini bukan sahaja membantu pelajar dalam menghayati nilai adab dan tata susila, malah dapat membentuk kesedaran tentang kepentingan memilih kata-kata yang baik dalam kehidupan seharian. Tambahan pula, pihak sekolah boleh mengintegrasikan tema kesantunan dalam semua subjek bagi meningkatkan kefahaman pelajar tentang konsep ini. Dalam hal ini, kempen bukan sahaja sekadar menjadi acara tahunan, malah dijadikan satu budaya yang berterusan dalam kalangan pelajar. Pelajar juga boleh dilibatkan sebagai duta kesantunan yang boleh dijadikan contoh teladan kepada pelajar-pelajar yang lain. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang strategi yang kedua, iaitu subjek bahasa dengan penekanan kesantunan. Contohnya, guru boleh selitkan unsur kesantunan dalam PDP Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Latihan yang boleh dilakukan seperti dialog sopan, surat rasmi, email beretika dan perbincangan beradab. Hal ini bermaksud strategi kedua yang dinyatakan di sini ialah penekanan kesantunan dalam subjek bahasa, terutamanya dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Guru-guru boleh menyelitkan unsur kesopanan dalam setiap sesi pembelajaran. Hal ini bermaksud melalui latihan menulis surat rasmi, dialog sopan ataupun dalam perbincangan beretika. Hal ini secara tidak langsung, pelajar boleh diberi pendedahan kepada frasa-frasa santun seperti sila, mohon maaf, terima kasih dan sebagainya. Serta guru-guru juga boleh mengaplikasikan dan mengajar kepada murid-murid bagaimana hendak menggunakan frasa-frasa santun berikut dalam konteks yang betul. Seterusnya, guru boleh menggunakan teknik role play untuk latihan komunikasi sopan dalam situasi yang sebenar, seperti senaraikan frasa-frasa santun sebagai panduan di kelas dan bantu pelajar kuasai bahasa dan adab dalam masa yang sama. Hal ini bermaksud guru-guru boleh menggunakan teknik role play atau lakonan pendek untuk melatih pelajar bertutur dengan sopan dalam pelbagai situasi, sama ada di dalam kelas, ketika berkomunikasi dengan kawan-kawan ataupun sebagainya. Hal ini secara tidak langsung bukan sahaja dapat meningkatkan penguasaan bahasa pelajar, malah dapat mengajar mereka untuk menggunakan bahasa yang penuh adab tanpa menyakiti orang lain. Dengan adanya pendekatan yang konsisten, pelajar tersebut akan lebih peka
terhadap kepentingan berbahasa secara berhemah dalam sebarang komunikasi, sama ada hendak membuat aduan, memohon bantuan ataupun memberi pendapat. Pelajar akan lebih menggunakan bahasa yang lebih sopan tanpa menyakiti hati orang lain. Seterusnya, kita beralih kepada strategi ketiga, iaitu kod etika berbahasa. Penggubalan kod etika berbahasa oleh pihak sekolah. Kod ini merangkumi panduan bertutur yang betul dalam pelbagai situasi di sekolah, termasuk ketika bercakap dengan guru, kaki tangan dan rakan sebaya. Kod etika ini boleh dipamerkan dalam bentuk infografik di papan kenyataan, bilik darjah dan kawasan umum sekolah sebagai peringatan berterusan kepada pelajar. Sekiranya terdapat pelajar yang melanggar kod ini dengan menggunakan kata-kata kesat, mencarut atau menghina, pihak sekolah boleh mengambil tindakan disiplin bersifat mendidik seperti sesi kaunseling, tugasan refleksi atau aktiviti khidmat masyarakat. Objektif utama bukan untuk menghukum, tetapi untuk mendidik pelajar agar sedar kesalahan mereka dan berubah ke arah lebih baik. Pelaksanaan kod etika ini akan membantu mewujudkan suasana pembelajaran yang harmoni dan menghormati antara satu sama lain. Strategi keempat, iaitu teladan daripada guru dan staf. Guru dan staf perlu menjadi role model ataupun teladan dalam bertutur secara sopan. Gunakan bahasa yang lembut, profesional dan penuh hormat. Elakkan daripada berkata-kata kesat atau nada marah yang beri kesan negatif kepada pendengar. Wujudkan suasana komunikasi yang positif antara guru dan pelajar. Pelajar mudah meniru teladan yang baik sehingga mereka dapat membudayakan teladan tersebut berpanjangan. Strategi yang kelima dan strategi yang terakhir. Libatkan ibu bapa dalam strategi meningkatkan kesantunan dalam diri murid. Guru-guru boleh memberi pendedahan kepada ibu bapa tentang kepentingan kesantunan bahasa di rumah. Contohnya, guru boleh mengadakan sesi perjumpaan dengan ibu bapa untuk menerangkan dengan lebih baik kesan kesantunan bahasa bermula dari rumah. Hal ini dapat memberikan murid dalam persekitaran yang menggunakan kesantunan berbahasa dengan baik. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan saya. Sekian, terima kasih.